Okey geng, sambung projek Wira geran aku hari ni. Okey, kalau buka pintu dah tengok interior Wira ni kan, panel pintu ni kan memang dah kusam habis weh. Tengok pun memang tak selera. Dia punya kain lagi lah, dah kusam habis dah. Memang tak ada yang baik dah dekat panel pintu ni. Semua teruk-teruk. So hari ni aku nak cantikkan balik panel pintu ni. First kali aku buka dulu panel pintu ni. Senang saja geng, sebab dia hanya guna skru saja dan juga klip. Lepas buka semua skru tu, terus tarik panel pintu tu keluar dan tarik ke atas geng. Siap, senang saja geng. Lepas tu buat dekat pintu-pintu yang lain. Semua sama saja, cuma bilangan skru saja yang berbeza. Ada yang cukup sifatnya, ada yang tak cukup sifatnya. Aneh-aneh je kereta lama ni kan. Klip dia jangan cerita lah, semua rosak. So siap dah buka semua panel pintu ni. Okey, ni lebih jelas macam mana rupa dia kan. Part plastik tu kan memang dah kusam habis dah. Oh ya, aku lupa nak tanggalkan switch tingkap ni. Ini dia semua switchnya. So lepas tu aku tanggalkan semua kain yang ada dekat panel pintu ni. Dia senang je nak tanggalkan. Tapi yang susah tu kan, gam lebihan yang melekat dekat panel ni. Memang leceh betul nak tanggalkan. Lepas settle tu, aku nak basuh pula panel ni untuk hilangkan kesan minyak apa semua. Aku terus basuh dengan air sabun. Lepas tu lebih baik sapu tina sekali. Settle tu aku keringkan. Keringkan lama-lama sampai dia betul-betul kering tau. Orang panel ni kan, aku nak cantikkan dia dengan hitamkan dia geng. Aku nak hitamkan panel ni dengan menggunakan produk dari Dr. Color ni geng. Cat dashboard premium tau. Ini memang cat yang khas untuk panel-panel ataupun dashboard kereta tau. Aku beli ni dekat TikTok Shop je geng. Korang boleh tengok dekat beg kuning dekat bawah. Ada dua jenis tau. Satu untuk plastik dan satu lagi untuk sintetik. Sintetik tu untuk yang jenis PVC ataupun semi leather. Yang plastik tu kawasan yang keras ni. So aku nak buat sintetik ni dulu. Gocang-gocang dulu lama-lama, masukkan dalam bekas dan aku berus je guna berus cat dekat tempat semi leather tu. Korang nak guna span pun boleh, tak ada masalah. Sapu je bagi rata. Dan sementara nak kering tu kan, aku nak sapu yang untuk plastik pula. Pun sama juga. Hanya perlu sapu je dekat kawasan plastik tu. Buat dengan tenang je geng. Kena sapu rata dekat semua bahagian. Yang door ball handle ni pun aku cat juga sebab dia plastik. Yang handle ni pun aku cat juga. Lepas kering sikit tu, aku sapu dekat dua-dua permukaan untuk layer yang kedua geng. Dan siap dah geng. Memang hitam elok weh. Tapi dia belum kering sepenuhnya tau. Seeloknya keringkan selama 48 jam. Nanti semua akan jadi cantik elok punya. Warna dia akan jadi seakan-akan matte. Bang, kenapa tak cat tengah tu sekali? Sebab aku cadang nak balut kain dekat tengah tu. Tak sabar nak tunggu panel pintu ni siap. So geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.